Okey, baru-baru ni ada orang minta tolong aku buat untuk inventory management lah, stok masuk keluar lah. Okey, kalau macam ni kita tengok ini dia punya dashboard yang pertama lah. Jadi aku buat 3 page, aku minta ada, aku prompt ada. Jadi kita ada tengok nampak dia ada tanda seru tu sebab maksudnya stok tu kurang daripada 10 tadi lah aku. Jadi kita boleh manipulate lah dia punya data tu kan. Okey. Lepas tu dekat sini ada transaksi, history transaction lah. Dia tulis riwayat. Jadi contohlah kita letakkan dashboard, kita cuba masukkan barang yang memang dah sedia ada. Contoh aku dekat sini aku masukkan printer Canon. Aku masukkan 10, tadi kan dia kurang kan. Dia ada tanda seru. Jadi dekat sini ada history. Jadi tanda printer Canon tu dah tak ada. Dia stok aman lah. Oh, ini macam bahasa Indian pula kan. Okey, kemudian aku cuba pula untuk keyboard mechanical ni. Aku cuba buat stok keluar sebab tadi stok masuk kan. Nah, ni stok keluar. Jadi aku hanya paste dekat bahagian nama barang. Lepas tu aku masukkan 8 sebab tadi dia ada 8 je. Jadi stok keluar aku pilih. Lepas tu aku simpan transaksi. Jadi bila transaksi ada, okay, kita tengok stok keluar ada 11. Ini termasuklah yang dengan yang sedia ada. Jadi dekat ini dah tak ada dah sebab stok tu dah habis lah kan. Okey, riwayat transaksi dia ada. Tulislah keyboard mechanical tu. Keluar sebanyak 8 piece lah, 8 pieces kan. Okey. Aku cuba pula masukkan satu stok ataupun barang yang memang tak ada lagi kat ni. Jadi aku letak beg sekolah contoh. Aku letak 5. Kemudian aku simpan transaksi. Jadi dekat bahagian atas ni dia dah masuk dah. Stok masuk hari ni. Lepas tu ada stok rendah. Dekat bahagian stok saat ini dah ada dah kan. Beg sekolah tu lah. Okey, nanti aku akan ajar step by step, InsyaAllah.